Aduh, lapar lah. Macam mana ni? Dah tak boleh nak fokus. Aduh, nak buat macam mana ni? Jangan bising tak? Aku tengah fokus ni. Kenapalah dia orang main makanan macam tu? Kalau bagi aku kan bagus. Hai. Weh, kau dah siap tak? Aku dah siap 3 page ni. Aku tak buat apa-apa lagi. Okay. Nak tengok sikit boleh? Kau buat apa ni? Aku tak boleh nak fokus. So, aku lukis je. Kenapa macam gini? Kau lapar ni. Macam tahu-tahu je. Dah lah ambil balik. Kau buat balik. Hai, geram lah tengok dia orang dua ni. Main baling-baling pula makanan. Bazir je. Tak patut betul. Tadi korang main sempat campak makanan tu. Baik je. Cik makan. Bazir. Maaf, saya tak perasan tadi tu. Kita orang happy-happy kan dengan kawan-kawan duduk main-main. So tak perasan apa ni, tak apa. Selepas ni saya cuba untuk mengelakkan benda-benda seperti ni berlaku lah. Ya, maaf tak. Maaf. Awak susah nak faham ni. Ngantuk. Saya nak tengok handphone sekejap. Tapi rasa macam lapar kot. Lagi nak makan apa? Makan nasi goreng sedap kot lagi. Apalah, kena tengok handphone dulu sat. Ikut boleh orang kata ni kenyang kan. Ish, macam mana nak buat ni? Pening lah, aduh. Macam mana nak buat ni?
Aduh, jatuh pula pen ni. Haiya. Halo, sekarang ni minggu kesedaran untuk orang kelaparan. So kita telah prepare makanan-makanan nak bagi kawan-kawan kita dia kat student lounge ni. Okay. So, today is minggu kesedaran, so we are giving out food. Okay, so this is prop up for you guys. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Okay. Okay bang, hari ni kita orang sampai sini untuk bagi makanan lah. Untuk akhir-akhir pesan pula. Sebab tu saya terima kasih. Okay, sama-sama. So hari ni kita orang buat minggu kesedaran untuk agak-agakkan makan dekat student-student yang dekat student lunch ni. So hari ni kita dah ada begini. Thank you. Enjoy. Waste equal to moral waste. Kelaparan bukan sekadar perut kosong. Mulakan perubahan dari kita. Hanya satu pinggan yang tidak dibazir boleh mengubah hidup seseorang. Jangan bazir. Kongsi rezeki.